Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pengerusi majlis, kombinasi panel kehakiman berintegriti, para asatizah yang dihormati, seterusnya saudara dan saudari ummah gemilang yang dikasihi. Maudu syarahan saya pada hari ini ialah iman dan takwa pencetus ummah gemilang. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, iman ialah keyakinan yang teguh terhadap Allah SWT yang meresap ke dalam hati, dihayati dengan amal, bukan sekadar di lidah. Manakala takwa pula ialah ketaatan sepenuhnya kepada perintah Allah serta menjauhi larangannya dalam setiap aspek kehidupan. Apabila iman dan takwa menjadi teras kehidupan, maka lahirlah sebuah ummah yang gemilang, iaitu masyarakat Islam yang berjaya dan cemerlang dalam pelbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik dan sosial berlandaskan ajaran Islam. Tuntasnya, syarahan pada hari ini akan menelusuri 3 fasa penting. Pertama, zaman kegemilangan umat Islam sebagai teladan. Kedua, zaman kejatuhan untuk dijadikan pengajaran. Ketiga, realiti umat Islam pada hari ini yang perlu kita muhasabahkan. Hadirin yang dihormati, pertama, kita menelusuri zaman kegemilangan Islam. Sejarawan Islam seperti Ibn Taymiyah menegaskan bahawa kekuatan iman dan takwa melahirkan masyarakat yang cintakan ilmu, adil dalam permintaan serta tinggi nilai kemanusiaannya. Iman bukan sekadar pegangan, tetapi menjadi asas kepada pembinaan tamadun yang cemerlang. Buktinya, pada zaman kegemilangan Islam, lahir pusat-pusat ilmu seperti Andalus dan Cordoba yang menjadi nadi perkembangan ilmu dunia. Umat Islam ketika itu bukan sahaja maju dalam bidang agama, malah unggul dalam sains, perubatan dan teknologi. Kesemuanya berlaku kerana hati mereka hidup dengan iman dan tindakan mereka dipandu oleh takwa. Benarlah, apabila iman dan takwa kukuh, maka lahirlah ummah yang hebat lagi disegani. Seterusnya, kita melihat pula bukti kekuatan iman dan takwa dalam kepimpinan Islam. Usaha menawan kota Konstantinopel telah bermula sejak zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Namun, selepas lebih 800 tahun, kota tersebut masih belum berjaya ditawan sehinggalah pada 1453 Masihi. Kota ini akhirnya berjaya ditawan oleh seorang pemimpin Islam yang hebat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Konstantinopel akan jatuh ke tangan seorang pemimpin yang terbaik dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Pemimpin Islam tersebut ialah Sultan Muhammad Al-Fatih, seorang pemuda yang sejak kecil dididik dengan iman dan takwa yang tinggi. Baginda sentiasa mendekatkan diri kepada Allah serta memimpin tenteranya dengan disiplin, solat dan akhlak yang terpuji. Maka benarlah, iman dan takwa mencetuskan kepimpinan yang hebat serta ummah gemilang. Hadirin sekalian, kedua, zaman kejatuhan umat Islam. Sejarah juga mengajar bahawa apabila iman dan takwa meluntur, maka runtuhlah sesebuah tamadun. Sebagai contoh, kerajaan Umayyah di Andalus yang suatu ketika dahulu menjadi lambang kemajuan Islam di Eropah akhirnya runtuh akibat perpecahan dalaman, perebutan kuasa serta hilangnya perpaduan ummah. Begitu juga kerajaan Abbasiyah di Baghdad yang pernah menjadi pusat ilmu dunia dengan kemasyhuran Baitul Hikmah akhirnya jatuh akibat kelemahan pentadbiran rasuah serta pengkhianatan dalam kalangan pembesar. Lebih menyedihkan, kejatuhan ini bukan kerana lemahnya ilmu atau kurangnya kemajuan, tetapi kerana kelemahan iman dan takwa yang menghakis integriti dalam kepimpinan. Justru, jelaslah bahawa tanpa iman dan takwa, ilmu tidak lagi menjejaya, kuasa tidak lagi menjadi amanah dan akhirnya tamadun yang dibina dengan megah rebah menyembah bumi. Ketiga, kita menelusuri realiti umat hari ini sebagai ruang untuk bermuhasabah diri. Dunia moden hari ini syarat dengan kemajuan teknologi dan pembangunannya pesat, namun persoalannya, adakah kita benar-benar sedang menuju kegemilangan ummah jika iman dan takwa sekadar menjadi slogan tanpa penghayatan? Hakikatnya,
Umat Islam hari ini tidak hanya diuji dengan krisis moral, malah turut berdepan cabaran besar dalam arus kemodenan dan pembangunan negara. Malaysia sebagai contoh sedang giat menuju status negara maju dengan penggunaan teknologi digital yang semakin meluas dalam pentadbiran dan ekonomi. Namun pada masa yang sama, isu integriti masih terus membelenggu. Berdasarkan laporan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, sebanyak 277 bilion dana awam telah lesap akibat rasuah dan penyelewengan sejak tahun 2019. Akibatnya, dana awam yang sepatutnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya, sekaligus merugikan negara dan masyarakat. Oleh itu, kita perlu bermuhasabah. Adakah kemajuan yang dikecapi masih boleh dibanggakan jika iman dan takwa semakin terhakis? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sesungguhnya sejarah telah membuktikan bahawa apabila iman dan takwa menjadi teras kehidupan, maka lahirlah tamadunnya agung, pemimpinnya unggul dan ummah yang tidak mudah dikalahkan. Justru, dunia hari ini menuntut kita untuk kembali kepada asas kekuatan sebenar umat Islam, iaitu iman dan takwa kepada Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya, semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menghidupkan iman dan takwa dalam diri agar kembali menjadi ummah yang gemilang di mata dunia dan di sisi Allah SWT. Jika iman ditingkat, takwa diangkat, ummah akan hebat, dunia menjadi berkat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.